Betapa indahnya. Saya tertanya-tanya di mana kita berada. Ini mungkin hidangan kita. Ayo, tolong Awak saya. betul. Saya dapat strawberry. Wah, sangat masak. Betul tuh. Saya bertuah. Sekarang saya akan buka pinggan saya. Comel kan? Tunggu sebentar. Apa ini? El Pirade seperti lipas besar. Jadi mari kita fuere dengan strawberry Anda. Ya, saya tidak kisah. ramai tahu itu. Awali kasih berkuaja juga. Saya harap Emma tidak perasan. Bagaimana saya tidak perasan? Beri saya. Anda kami mau mencobanya melalui... Oh, Hey guys, Saya hanya tinggal bibir. kuda free. betul Miranda. Ini lorong saya. Sangat ide sewe. Sungguh sedap. Tidak, Saya tidak, akan makan tidak. lagi. Apa? Sedapnya. Kenapa Papi makanan Galko? saya mati? pergi. Kemana perginya semua bir saya? Pusing tahu baik? Miranda, apa yang Jangan kamu tahu buat? baik. Nafikan. Saya akan membalas dendam kepada kamu. Buka mulut kamu. Tidak, saya tidak mau makan. Kamu kena. Kamu sangat kejam, Emma. Oh? Depan jaket cucu kenis white hand. Ada banyak kamu makan semuanya? Tapi ada juga lipas di situ. Oh, yak setelah tentang itu. Ada dalam mulut saya. Betapa menjijikan. Ya kelihatan hidup. Mimpi ngeri. Lipas itu sedang berlari ke arah saya. Apa yang patut saya buat? Ambil ini dan ini. Saya kata jangan datang dekat. Emma, awak berjaya. Pelik. Tiada apa-apa di situ. Oh, tidak. Di situ iya? Kenapa awak jatuhkan itu? Ia akan jatuh tepat di atas kita. Apakah ini bersek saya tak boleh jumpa di mana-mana? Jangan buat kesimpulan terburu-buru. Polis itu betul-betul di atas kepala awak. Oh tidak, bukan lagi. Saya akan selamatkan awak, Emma. Tunggu, saya ada selipar besar. Tumbe Shekta. Aduh! Beri awas ingat dari bantuan Monica. Nampaknya rancangan saya tidak berjaya. Wah, makanan baru. Saya akan buka dulu. Angkut tandas kecil. Jangan nampak menarik, tapi apa yang boleh dilakukan dengannya? Saya akan fikirkan sesuatu, tapi sebelum itu saya perlu keluarkan hidangan dari bibir saya. Bagaimana menagami? Oh, ya? Kau mendapat tiket bertuah. Masa untuk makan. Di mana patut saya mulakan? Mungkin dengan mata ini. Apa yang kamu buat, Emma? Berhenti bergurau. Oh, ayo. Janganlah membosankan. Wah, sedapnya. Mari teruskan. Seterusnya ialah mata kedua. Sangat lembut. Saya suka. Tiada yang boleh hentikan saya sekarang. Kenapa awak tak kongsi dengan saya? Tidak sama sekali. Hampir tak cukup untuk saya sendiri. Kamu sangat lucu, Emma. Semua mata itu ada di mulut kamu. Ops, saya rasa saya terlepas sedikit. Hei, ia sesuai untuk kamu. Kamu patut berjalan-jalan seperti ini. Baiklah, sekarang setelah kamu selesai, saya bersedia untuk melihat apa yang ada dalam tandas saya. Wow, 2 lollipop sekaligus. Oh, itu sudah menjadi tangkapan. Miranda melempar pembalut tepat ke muka saya. Hai, apa Sergio Nar menafirmai tentang lollipopnya? Unvolunteer. Apa yang awak buat, Emma? Itu cupa cup saya. Saya cuma nak buka pembalut supaya awak boleh makan terus. Jangan cuba nak tipu saya. Saya tahu bukan itu halnya. Awak buat saya lupa tentang tandas. Wow. Apa tu? Nampaknya seperti... Wah. Saya perlu letakkan lollipop saya dalamnya sekarang. Nampak sedap. Oh ya. Karamel manis dan pop rocks masam. Gabungan yang sempurna. Saya tak mau bikin diva. Saya akan terima kasih semuanya. Saya benar-benar perlu mencoba itu. Kamu buat lagi, Emma? Apa yang kamu buat, Monica? Berhenti memukul saya. Maaf, saya tak sengaja. Saya muak dengan ini. Saya tak akan benarkan kamu. Hãy ta gìn voice của cha mình. Em sẽ ring đằng cả lại. Body saya buka dulu biar saya kasih. Saya tahu anda tak keberatan. Yep, berry Fanta. Sejuk. Saya dah pernah cobain Solomon. Buka. Try. Oh tidak, saya patahkan kuku. Oh, kasihan. Biar saya bantu anda. Lihat. Semuanya berjalan Bau sedap. Saya pun nak cuba. Ya, betul. Beri sini. Itu Fanta saya. Memang wangi. Saya pasti rasanya lebih sedap. Oh ya, ini hebat. Hebat. And it's what is bursting to charge has somebody ada for Harvin so. Kalau kau tak main saya lakukan, selalu dapat apa yang saya mahu. Wah,
Sangat menyegarkan. Rasa yang hebat. Dari mana datangnya straw ini? Emma, kamu buat lagi? Pelik. Kenapa air tak keluar? Oh, Miranda. Hai. Ada apa? Saya penat dengan gurauan kamu. Frau Fantag ni kita ringelt Bryson, Fah. Oh, Mif. Beter Vedas. Tini itu alum host yang gasir. Wah, hindi yung berat. Kau minggat kau? Tidak ada minggat saya. Ia hanyalah bodoh properly. Pin hari saya mauskan dengannya. Saya tidak tahu. Mungkin coba klik butang itu. Apa yang berlaku? Siapa awak? Saya ada sesuatu untuk awak. Untuk saya? Tapi saya Apa? tidak makan apa-apa. Malamnya, Edzebayas Nonaru menentukannya. Kenapa ambil butang ini sekarang? Oh ya, saya hampir lupa. Dia sekarang zon radiasi tinggi. Miranda, adakah semuanya baik-baik sahaja? Selamat tinggal. Ini adalah gula-gula paling masam di dunia. Betul-betul mimpi ngeri. Saya tidak pasti saya boleh makan. Memang bagus. Awak akan mengalami satu perasaan baru. Wah, saya sudah save nama sound. Atau kenapa tak beri saya yang kesah? Maaf, tapi saya perlu ambil satu lagi. Dia sangat masam, tapi saya sangat sukakannya. Anda kelihatan sedikit berkerut. Saya akan coba juga. Saya mahu alami sendiri. Ia sangat masam, wah. Kemana perginya? Miranda, saya sudah berintu yang saya akan makan sendiri. Pulangkan semula. Terus balang itu benar-benar kosong. Saya sangat sukakannya. Saya tak dapat menahan diri. Dan sekarang saya menyesal. Ya Tuhan, saya perlukan bantuan sekarang. Ia terlalu masam. Saya tak dapat tahan. Tepat pada masanya. 1, 2, 3. Cover set. Wow, pop rocks dan sirap. Saya gembira. Saya tak percaya nasib saya. Wow, itu kelihatan hebat. Mari lihat apa yang saya ada. Apa benda ni? Kelihatan seperti keranda kecil. Ia menakutkan saya. Saya takut untuk menyangka apa yang ada di dalam. Mari mulakan dengan saya. Saya pasti ia sedap. Saya tak mau tumpahkan walau setitik. Menangkap. Gula-gula. Dengan sirap yang licin. Sekarang saya mau buka minuman berkarbonat itu. Saya pasti saya menyukainya seret. Itu sangat hebat. Tak boleh dipercayai. Saya mesti berhenti mengintip urusan orang lain. Ini makanan saya. Wah, saya ada bunga api sebenar dalam mulut saya. Wah, saya tak boleh ungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Saya mahu. Eksebat suara buaya api pada coba secuan saya. Ya Tuhan, ini tidak dijangka. Dan ini Emma, pada Vindamense, sudah adil rasanya untuk memberhentikan awak. Tunggu Miranda. Saya harap sirap ini membantu. Terima kasih banyak Emma. Awak datang tepat pada masanya. Sekarang giliran awak untuk makan. Saya harap awak tak sebut tadi. Saya takut untuk buka kotak itu. Ada wap keluar daripadanya. Apa ini? Saya tidak faham apa-apa. Lihat lebih dekat. Saya rasa ini nacho pedas. Kasihan Emma. Saya rasa bersimpati untuk Anda. Alangkah mimpi ngeri. Ia sangat pedas. Lidah saya terbakar. Tetapi Anda perlu makan semuanya. Bukan hanya menjilatnya. Nampaknya saya tidak ada pilihan. Asing kerang singusi of verse. Api! Saya terbakar! Dan saya Miranda. Oh, jak Lisa dengan nambahan ke arah saya terbawa-bawa. Berhenti, tolong! Oh, saya terus kayak kembali. Sekurang-kurangnya itu beri terbaik. Hei Miranda, di mana awak? Saya di bawah sini. Awak telah menjatuhkan saya. Awak tidak... Hebat. Cabaran pertama. Wah, adakah itu limau nipis? Nampaknya nenek tidak sabar untuk mula memasak. Dia mula memotong lemon kepada kepingan yang kemas seperti ini. Kami letakkan dalam gelas besar. Gula kecilku. Wah, pelan-pelan nenek. Apa yang lemon ini buat pada awak? Tenang. Tidak mengapa. Tambahkan air berkarbonat. Bagus. Sekarang kita sedang dalam perjalanan. Sedikit ais dan pudina. Kerja yang bagus, Nenek. Sekarang giliran chef. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat limau sebenar. Sebenarnya, mengikut resipi khas saya. Puntit telur, hiris nipis timun, putar irisan, heras rin dalam gelas dengan ais. Wanginya menyenangkan. Kami tambah teh hijau ke dalam gelas, jenis kegemaran saya. Sekarang kita potong limau nipis. Kita perlu hiris dan tambah dalam air limau, serta satu irisan sebagai hiasan.
Sempurna. Wah, betapa hebatnya. Saya terleka dengan soda. Tunggu sekejap, ini idea yang baik. Tuangkan soda ke dalam gelas. Oh ya, beri adalah sempurna. Tambah gula, sedikit pemanis. Sekarang kita pukul semuanya. Tambah jisim yang terhasil ke dalam soda kita. Campurkan. Sirap beri. Lebih manis, lebih baik. Mari hias limau nipis. Itu sahaja. Kaya kau mau Jane. Lihatlah limau Kai Raise Mary Ways your overnight. Atau adakah dia akan suka Mari neneknya? kita tambah resipi. Atau mungkin limun eksklusif chef. Saya mahu mengetahui secepat mungkin. Mari coba, Mary. Mula-mula, kamu coba limun chef. Apa? Nampaknya Mary tidak menghargai rasa limun itu langsung. Tidak disangka. Baiklah, kita teruskan. Limun nenek. Tidak buruk. Tadi hanya dibalas di Badul Likhar saya Riansi. Adakah Mary benar-benar paling menyukainya? Baiklah, kita ada pemenang. Ya, dan ini adalah Jane. Tahniah atas kemenangan yang berhak. Saya tidak pandai melukis. Apa? Wow, berapa banyak produk? Dan apa yang kita akan masak? Ikan? Wow. Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Mari kita lihat. Nampaknya nenek memutuskan untuk tidak membuang masa. Dia terus mengambil sepotong ikan dan meletakkannya dalam kuali. Baiklah, mari kita coba ikut nenek. Oh, apa bau ini? Baiklah, nampaknya ini boleh diterima. Kita boleh bermain permainan kegemaran saya sekarang. Masa diutus berbalik berikan. Sedikit garam tiada lada. Oh, cantik, sangat cantik. Apa? Ya, nampaknya tiada siapa di sini tahu cara memasak ikan. Baiklah, tak mengapa. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya. Pertama sekali, kita perlukan sedikit oren, beberapa rempah, dan sedikit minyak. Itu sahaja. Kami selut semua ikan dengan tepung ajaib dan menggorengnya. Oh, Sir Hammerau. Kita immediately through ini ya. Spura. Kita masukin semua ke dalam pegisar. Sedikit oren untuk rasa. Saya ngamsi untuk Shalfrey sauce kita. Percayalah, Sebagiannya kamu ada terasa 4. sangat lazat. Silver Strike itu, ikan kita telah digoreng dengan baik. Kita letakkan di atas pinggan. Sekarang kegemaran saya adalah menghidang. Inilah cara kami menghidang ikan di restoran saya. Limau dan sos istimewa kami. Itu sahaja. Akhirnya sedikit penghijauan. Sempurna. Gadis, adakah kamu bercadang untuk menyalakan api? Kamu perlu lebih berhati-hati, Jane. Lihat apa yang berlaku pada sekeping ikan kamu. Tetapi tiada masa langsung. Saya terpaksa menghidang ikan begini. Ini skill yang berbeda. Celaukan dengan lembut. Mainnya siarkan senang ikan nenek. Sempurna. Yafira, hidangan chef. Ya, hidangan sebegini akan dihargai di mana-mana restoran. Tetapi Mary menghargainya. Kita akan tahu. Nampaknya dia terus tidak menyukai hidangan Jane. Sekarang hidangan nenek. Sangat sedap. Tetapi tunggu. Kamu belum rasa ikan daripada chef lagi. Oh, nampaknya makanan restoran itu tidak sesuai dengan selera Mary langsung. Maaf, chef. Tetapi kali ini hati Mary ditawan oleh neneknya. Betapa manis. Sudah tiba masanya untuk pusingan ketiga. Mari kita lihat. Kek cawan, siapakah di antara peserta kita yang paling berpengalaman dalam membakar? Nenek, sudah tentu. Tahu banyak tentang membakar. Dia segera mula menyediakan adunan. Lihat kelajuan ini. Wow, hebat. Nenek telah menambah semua bahan yang diperlukan. Sudah tiba masa untuk mengisar. Pukul adunan dengan betul. Dan sudah tentu, kami tiada acuan kek cawan. Betapa cantiknya mereka. Dengan hati-hati, tuangkan adunan ke dalam acuan. Oh, it's Spiridon. Gemawi kek cawan saudara Evan. Hebat. Kerja yang bagus, Nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Bagaimana dengan tukang masaknya? Nampaknya beliau hampir siap. Sekarang dia masukkan beri. Wow. Gaul beri bersama dengan Cantiknya. Apa yang seterusnya, Chef? Masa untuk dapatkan acuan. Sebidang tan udang merah yang cantik ke dalam acuan cupcake besar dan masukkan ke dalam ketuhar. Sempurna. Wow, hebatnya. Apa yang saya ada di sini? Bersawar namang lido. Satu idea. Saya baru-baru ini melihat satu life hack. Ini dia. Itu sungguh cemerlang. Bolehkah saya membuat kek cawan semudah itu? Kayaknya jadi banget menarik. Baiklah, selesai. Mari kita pergi. Sekarang mari kita lihat bagaimana helah ini akan berfungsi. Tambah serbuk koko dan sedikit sirap coklat ke dalam susu. Hebat. Sekarang kita pukul. Jisim yang terhasil dicurahkan ke dalam gelas.
Tuhar, dia akan berfungsi untuk resipi ini. Terus Pure Harina yang lain. Tuhar gelombang mikro. Baiklah, kita letakkan gelas dalam ketuhar gelombang mikro. Sekarang kita hanya perlu tunggu. Oh, dan kicauan nenek nampaknya sudah siap. Kulit yang sangat menyelerakan dan bau itu. Letakkan kicauan di atas pinggan. Sedikit gula serbuk di atas. Dan saya rasa kicauan chef juga sudah siap. Kami dapatkan ini. Saya keluar dari ketuhar. Tentu maya kami tampar hidangan berjenama dari chef. Oh, banyaknya krim putar. Apa yang lebih baik daripada gabungan buah beri dan krim putar? Sekarang, masa untuk kicauan Jane. Oh, ia begitu sedap. Dan baunya. Dia pasti akan menghargainya. Saya akan bersyukur silakan membuat si kaman spidol. Kita cantik yang Di seperti. mana saya patut mula? Baiklah, cupcake dan mug. Pelit, tetapi mari coba. Biasa sahaja. Baiklah, apalagi yang ada, mari coba yang ini. Tidak buruk, tetapi saya tidak teruja. Betapa besar ni kek cawan. Ada Firdaus main doanya. Betapa sedapnya. Ya, ni senangnya. Cupcake terbaik ternyata menjadi yang terbaik. Tiada pengkritik boleh menolaknya. Ada banyak produk di sini. Apa yang kita masak kali ini? Sup? Wah, apakah sup kegemaran Anda? Tulis di ruangan komen dan mungkin dalam video seterusnya, pahlawan kita akan memasak hidangan kegemaran Anda. Nampaknya chef telah serius berkecimpung dalam memasak sup. Lihat, berapa banyak bahan berbeza yang dia ada. Baiklah, tiada sup boleh dibuat tanpa air. Bukan? Sekarang sedikit krim dan mentega. Itu sahaja. Tambah spesies rempah. Wah, tenang Tuan Chef. Nampaknya bahan-bahan untuk sup ini tidak akan habis. Sekarang ada udang juga. Tampaknya Jane terlalu seronok. Mari kita lihat dia. Hei, sudah tiba masanya untuk kamu serius tentang memasak. Nenek sudah memotong semua sayur-sayuran yang diperlukan. Nampaknya sup cendawan sedang menunggu kita. Pasti nenek yang mengutip cendawan ini sendiri. Hebat betul. Tambah krim dan kacau. Hebat. Battle Rayfani siut nanek. Mau ayaw iring iwer pribay. Hudo Bakers why kavalay sakin ini. Naam? Urugin ini? Bukan itu. Tetapi bukan itu. Oh, adakah ini yang Anda perlukan? Keju. Kita masukkannya di situ. Ya, sekarang kita dalam perjalanan. Sempurna. Mari kita campurkan. Tidaklah susah sangat untuk memasak sup. Sekarang kita masukkan sedikit lobak merah. Hebat. Wah, alangkah hebatnya benda ini. Berdiala begitu kacau. Saya dasih pernah sup ni memang sempurna. Oh ya, resipi eksklusif saya. Apa pendapat nenek? Apa? Sudah sampai. Sentuhan terakhir tinggal. Bola. Tabun siapa yang akan memenangi hati, Mary? Tabun Jane ternyata sangat baik. Dan sup cendawan nenek kelihatan sangat hebat. Tetapi sup koki yang enak tidak kurang hebatnya. Terserah kamu, Mary. Mari kita mulakan dengan yang ini. Baunya pelik. Bukankah ni cendawan? Sir Fatau cendawan. Yung gatonya. Rotisserie. Sio, buenito. Sirang sup yang kering. Yususiyo di sangat biasa pa. Marilah kita coba. Wow, ini adalah sup terbaik yang saya pernah rasa. Ya, ini adalah pemenangnya. Wow, Jane, tahniah. Tulis nama